Kau tak ada background agama, kau tak boleh nak masuk Dumat. Berapa ramai kawan-kawan saya, semesta saya, bukannya daripada bidang agama. Betul. Tapi Alhamdulillah sekarang diorang banyak je yang bekerja di syarikat-syarikat telefon. Kita tak perlu background agama. Kau tak boleh nak cakap kat orang, kau tak ada background agama, kau tak boleh nak masuk Dumat. Berapa ramai kawan-kawan saya, semesta saya, bukannya daripada bidang agama. Betul. Tapi Alhamdulillah sekarang diorang banyak je yang bekerja di syarikat-syarikat telefon. Ada yang dah jadi mutawif sekalipun, bukannya bidang agama pun. Betul. Tapi engkau tak ada hak untuk merendahkan orang. Tak ada agama, tak ada bidang agama, tak boleh masuk Dumai. Tak ada. Dumai dia akan terima. Andai kata kalau kau tak ada kredit sekalipun dalam SPM, tapi Dumai dia sediakan CBS, Certificate Business. Betul. Certificate Business Studies. Ambil Certificate Business Studies tu and then masuk Dumai. Tak ada masalah kalau kata SPM tak ada kredit. Bukanlah nak kata kau kena, kau tak payah bidang agama ni maksudnya macam tak payah belajar agama pun boleh je masuk Dumai. Tak. Belajarlah juga agama tu kalau boleh. Ya. Belajar agama ni bonus bila kita masuk Dumai nanti. Betul. Ya. Sebab apa-apa yang kita belajar dalam Dumai ni sekalipun, ya, apa ni FIAG ke apa yang kita belajar dalam tu sekalipun, sekurang-kurangnya kita ada pengalaman. Yang tak ada pengalaman ni bukan kata dia tak boleh belajar, dia boleh belajar. Boleh juga. Kita pun boleh tolong ajar dia apa semua kan. Asalkan ada kemahuan tu. Ya, kemahuan. Di mana ada kemahuan, di situ ada highway.